Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman. So hari ni aku nak bawa korang ke kedai Dapur Max, masakan Thai lah. Okay, bertempat di Sentul. So ni antara makanan-makanan yang dia ada dua bahagian. Belah sana satu, aku order dia punya ayam pecik, dia punya onde-onde. Ni nasi kerabu dia. And ni air legend. So kita nak try air legend dulu. Air botol kaca macam tu memang legend kat Kelantan. So aiskrim soda dia memang pada aku sedap lah. One of the best lah. Sebelum adanya FNN, inilah air yang aiskrim soda favourite aku. Tapi dia ada kat flavour lain. So tapi favourite aku of course aiskrim soda lah. So ni aku nak try dia punya mihun celup. Mihun celup ke? Kuih celup celup. And I would say rasa dia okay. Dia punya bahan-bahan yang diletak tu memang kita boleh rasa every bit of it. Okay, kita boleh rasa segala condiments yang dia letakkan. Kuih tiaw yang digunakan pada aku sedap sebab dia gunakan kuih tiaw yang kecil tu. Pada aku secukup rasa. Ada pedas, ada masam, ada. Cuma mungkin kurang dari segi manis or rasa savory tu dia kurang sikit. And specialty kat sini adalah nasi komok dia. Dan ini nasi komok dia nampak menyelerakan. Tapi rasa dia tak tahu lagi. Kita try dulu sup dia. And bila aku rasa sup dia tu, aku boleh kata okey lah, dia tak rasa kosong. Maksudnya dia ada letak seasoning, so okey. Lepas tu aku nak gaulkan lah. Okay, aku akan gaulkan dengan dia punya nasi, dia punya sambal sekali apa semua. Tapi aku nak try dia punya ayam dulu. Agak panas. So ni ayam dia kalau tengok okey, dia punya tekstur tu okey lah, tak terlampau kering dan tak adalah juicy sangat. So bila aku rasa ayam dia ni, I would say sedap. Memang rasa segala rempah yang diletakkan dekat ayam dia tu. Dan nasi dia pun rasa juga rempah-rempah yang dia gaulkan sekali dengan nasi tu, ataupun yang dimasakkan sekali dengan nasi tu. Boleh rasa nasi tu rasa berbeza lah. Tapi aku nak kata macam mana cakap, aku pernah makan nasi komok yang maksudnya versi Thailand punya dekat Kelantan. And I would say versi ni boleh kata versi yang dah diubah sikit lah, diasimilasi kan, untuk kena dengan tekak orang Melayu lah. Okay guys, aku sambung sikit pasal nasi komok tadi. So nasi komok tadi tu sedap. Okay, ayam goreng dia tu sedap, just nice. Rempah ratus dia tu secukup rasa. Okay, and dia punya nasi tu pun rasa that nasi tu bukan nasi sekadar nasi warna kuning saja, tapi kau boleh rasa segala herba ke rempah-rempah dia letak. Aku tak tahu apa rasa dia. Aku tak tahu apa bahan yang dia letakkan sebenarnya, tapi aku boleh rasa lah. Orang kata aroma nasi tu pun dah berbeza. Cuma macam aku cakap tadi, dia punya nasi komok tu sedap, tapi dia tak kalau kau nak macam mana cakap, kalau kau nak cakap okay, itu adalah nasi komok, dia macam dah diubah suaikan untuk menjadi sesuai dengan tekak kita. So, cerita macam tu lah. Kalau nasi komok yang Thai, rasa dia agak sedikit berbeza dengan yang tu. So pada aku, in terms of dia punya taste profile, dia bukan nasi komok. Bukan rasa, maksudnya kalau kita nak bandingkan dia dengan nasi komok, mungkin nasi ni boleh kata bukan yang terbaik lah. Okay, tapi kalau as a dish, dia sedap. Macam tu, faham maksud aku? Sebagai makanan yang kau nak makan sedap, tapi kalau kau nak kalau kau nak be specific, nak cakap adakah ini nasi komok tu sedap, I would say mungkin tak boleh cakap macam tu. Sebab nasi komok rasa dia taste profile dia agak berbeza sebenarnya. So sebenarnya kalau kau nak rasa nasi komok yang real, yang maksudnya daripada Thai yang real, banyak korang boleh jumpa dekat Kelantan sebenarnya. Ataupun sebenarnya korang kena pergi Thai lah, itu je lah sebenarnya. Tapi overall, I would say it's a nice take lah daripada kedai ni sebenarnya. Cara dia buat nasi komok tu pada aku bagus juga. Sebab macam memang kena dengan tekak kita orang Melayu ni. Maksudnya dia tak terlampau, kau sebagai Malaysians, kau try nasi komok yang maksudnya asal usulnya daripada Thailand ni, kau tak kata kejut lah saya cerita. So macam kau boleh rasa. Tapi aku rasa dari segi authenticity tu dia ada dah tweak sikit lah, senang cerita macam tu lah. Tapi sedap. Okay, so overall okay. Pasal nasi kerabu tu aku tak try, sebab itu sebenarnya mak aku yang order. Ayam pecik dia pun aku tak try, tapi mak aku kata nasi kerabu dia sedap, and ayam pecik dia pun okay. And untuk cuma okay, dari segi nasi, lauk apa semua, pada aku lulus lah kedai ni. Thumbs up, sedap. Cuma yang dari segi dia punya kuih tiaw celup dia tu mungkin ada kurang sikit dari segi dia macam mana, dia rasa dia ada rasa pedas, rasa masam semua. Cuma mungkin dia ada kurang dari segi rasa manis masin tu. Maksudnya dia tak secukup rasa lah. There's something missing in the broth lah, maybe. Dalam sup dia tu ada benda yang kurang sikit. Tapi overall okay lah. Okay, kalau aku nak bagi rating untuk kedai ni,
I would give a rating of 8.5 out of 10 secara overall. Sebab dia banyak makanan yang okey daripada yang tak okey. So okey lah. And air dia pun yelah, air tu pula macam bukan air yang dia bancuh ke apa kan. Memang air yang dalam botol kan. So okey. Pada aku macam mana, mungkin kalau orang-orang Kelantan yang duduk area Sentul nak makan masakan Kelantan boleh pergi situ lah. Tapi macam aku yang duduk jauh dan kalau nak pergi Sentul semata-mata nak makan kat situ, maybe no lah kot. Aku singgah situ pun sebab aku memang ada area Sentul time tu. So yeah, itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.